Bergu wanita utama negara Pelitan dan M. Tina mengesahkan kemarahan kepusingan ketiga kejohanan badminton dunia 2026 di New Delhi, India. Gandingan nombor 5 dunia itu tidak berdepan masalah menundukkan wakil Turki, Bengisu Ecetin dan Nazlikan Inci menerusi kemenangan straight set 21-16, 21-13. Menanti Peli dan Tina pada pusingan ketiga ialah pemenang perlawanan antara satu lagi gandingan Turki, Yasemin Bektas dan Sinem Yildiz, atau bergu Indonesia Fabriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kini menghuni ranking ke-13 dunia. Tina mengakui kemenangan pertama itu memberi keyakinan kepada mereka, namun masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki menjelang aksi seterusnya. Peli berkata persiapan mereka menjelang kejohanan kali ini agak mencabar selepas dia bergelut dengan kecederaan sebelum ini. Menurutnya, tempoh 2 minggu selepas terbuka Taiwan digunakan sebaik mungkin untuk memperkemaskan semula corak permainan dan pergerakan di gelanggang. Mengulas sasaran pada kejohanan dunia kali ini, Peli berkata, keutamaan utama adalah memastikan dirinya kekal bebas kecederaan sebelum memikirkan keputusan yang lebih besar.